Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiba wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'a illa yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun, amma ba'. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita sama-sama tafaqquh, untuk kita sama-sama tadabbur ilmu pengetahuan, tidak lain tidak bukan untuk jadikan diri kita semakin hari semakin memahami tentang agama Islam. Mudah-mudahan pengajian kita dan pertemuan kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung kitab kita ni, Fiqh Siyasah Khalifah Umar Al-Khattab. Hak skala-skala ni subuh malam pun tak apa, kita sambung kitab yang sama. Kalau kita ingat bulan lepas hamba ada cerita tentang bagaimana pelaksanaan Islam yang diasaskan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengikut acuan Islam, dan berlakunya beberapa ijtihad di dalam pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam pemerintahan Umar juga, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meletakkan konsep wasatiyah di dalam pemerintahan, di dalam pentadbiran beliau. Jadi pada malam ini kita akan sama-sama bincang, sama-sama baca tentang wasatiyah yang dilakukan ataupun yang digarapkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab di dalam pemerintahannya. Dengan tersebarnya Islam dari semenanjung tanah Arab, maka terbukti berlaku perkara yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas
wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kalian ke jalan yang lurus, kami jadikan kalian wahai Muhammad satu umat pilihan lagi adil, supaya kalian layak menjadi orang yang memberikan keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Dan Rasulullah pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kalian. Perkataan wasatiyah dalam bahasa Arab adalah daripada perkataan al-wasat. Perkataan ini jika diterjemahkan dari segi bahasanya bermakna pertengahan. Ia juga boleh dimaksudkan dengan adil dan sederhana. Apabila menafsirkan Al-Quran dan menghuraikan hadis daripada perkataan al-wasat adalah tidak tepat dengan menjelaskan makna zahir dari sudut bahasa semata-mata. Tak boleh. Sehingga membawa kepada maksud pertengahan antara baik dengan buruk dan antara adil dengan zalim. Apabila kita nak tafsirkan lafaz wasatiyah, maka kita tidak boleh tafsir dengan lughatan semata-mata. Dia ada istilah ni lughatan wa syar'an. Segi bahasa saja tak boleh, kerana menimbulkan kekeliruan. Hal ini demikian kerana mesej Islam yang bersumberkan kedua-dua nas itu membawa mesej pelaksanaan kebaikan melalui cara terbaik dengan betul dan istiqamah, termasuklah meninggalkan segala kemungkaran dan mencegah dengan hikmah. Banyak golongan yang mengambil kesempatan untuk meninggalkan syariat dengan berselindung di sebalik pentafsiran konsep wasatiyah. Mereka membawa hujah mengikut kehendak semasa dengan cara yang tidak istiqamah. Mereka membawa hujah mengikut kehendak semasa dengan cara yang tidak istiqamah, berdasarkan perintah Allah Ta'ala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya hanya menterjemuhkan makna al-wasatiyah dari segi zahir bahasanya saja. Suka mengambil perkataan daripada segi zahir, wasatiyah, hadari dan juga sebagainya. Banyak mengambil perkataan-perkataan yang hanya menyentuh daripada sudut zahir semata-mata. Natijahnya tafsiran al-wasatiyah akan membawa kepada makna pertengahan antara baik dengan buruk, dalam keadaan mencampur adukkan kebaikan secara terpilih, beramal dengan sebahagiannya dan meninggalkan sebahagian yang lain pada masa yang sama, mengikut kemahuan sendiri tanpa usaha yang sebenar dalam menentang kemungkaran. Moga wasatiyah dengan tafsiran masing-masing, maka bagi dia wasatiyah di tengah-tengah. Kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, kadang-kadang molek, kadang-kadang tak molek. Maknanya tengah-tengah. Bagi tafsiran yang tak betul, maka lagu itulah gambaran dia. Golongan tersebut juga bersederhana, tanpa ada kesungguhan dalam melaksanakan ajaran Islam setelonggar pendiriannya, sehingga mereka bersikap tanpa perhitungan sempadan nilai yang sebenar daripada hukum Allah, bahkan terpesong daripada matlamat kejadian dan fitrah manusia mengikut penciptanya sendiri, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambo ni wasatiyah. Bila wasatiyah mengikut kepala otak dia tanpa tafsiran agama,
maka dia juga berserahana. Semaya tak apa, tak semaya pun tak apa, wasatiyah tengah-tengah. Hak tak bolehnya tak semaya belaka. Ni semaya jari-jari tak apa, semaya juga munggambar ni wasatiyah. Dia fikir dengan kepala otak dia, kesannya mereka akan meninggalkan syariat Allah yang asasi dengan menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal. Selain itu, mereka juga meninggalkan kewajipan beramal dengan syariat Allah secara menyeluruh serta tidak sempurna dalam pelaksanaan amar makruf dan nahi mungkar. Macam-macam lah akan berlaku masalah apabila mereka menggunakan lafaz hak betul tetapi tafsiran yang tak betul. Menggunakan lafaz yang sama, melafaz-lafaz tu perkataan itu perkataan yang betul, tetapi tafsirannya tidak sama dengan tafsiran agama. Mengikut kepala otak masing-masing, mengikut pemikiran masing-masing, tanpa berpandukan kepada agama. Maka dia sebut wasatiyah. Maka wasatiyah ni tidak sebagaimana wasatiyah kehendak agama. Ini berlaku dalam masyarakat pada hari ini. Kesemua perkara yang terkandung dalam Islam ialah panduan, petunjuk jalan dan sempadan perjalanan bagi kehidupan manusia. Jika meninggalkannya atau pelaksanaannya itu tidak sempurna, hal tersebut menyebabkan berlakunya banyak perkara yang merosakkan kehidupan manusia dan alam sekelilingnya. Malangnya, Islam pula yang dipersalahkan. Kalau gapo berlaku masalah, ni sebab Islam berlaku. Sedangkan Islam yang dilaksanakan itu bukannya Islam yang menyeluruh. Bukannya Islam secara syumuliyah. Bukannya syumuliyatul Islam dak. Tetapi mereka hanya mengambil aspek-aspek tertentu yang ada di dalam Islam. Maka mereka menggunakan tepek, guna kalimah ataupun tampal, guna kalimah wasatiyah. Kalau kita ingat dulu Islam hadari, ni Islam wasatiyah. Dia macam-macam lagi. Istilah-istilah Arab diguna pakai untuk mengelirukan masyarakat tanpa mendapat rujukan yang sebenar. Wasatiyah ni bagi mereka bertolak ansur, moga tengah-tengah. Tengah-tengah. Maka bila tengah-tengah ni, maka kita memberi hak yang banyak kepada bukan Islam, menyebabkan mereka boleh masuk campur dalam urusan agama. Tu wasatiyah bagi mereka. Itu tafsiran yang tidak betul yang boleh menyebabkan masalah dalam pegangan kita. Setiap Muslim perlu memahami bahawa setiap aspek ajaran Islam adalah berkait dengan akidah dalam setiap rukun dan cabangnya. Syariat Islam, syariat dalam segala urusannya, akhlak dalam segala hubungannya dan sistem pelaksanaannya. Semua aspek tersebut merupakan mata rantai yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Kita kena faham. Kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka hidup kita terikat dengan akidah, terikat dengan pegangan Islam, yang mana pegangan Islam ini ada dalam setiap rukun dan juga cabang. Syariat dalam segala urusan. Nak buat gapo-gapo urusan mesti berkait rapat dengan syariat. Tak boleh bercanggah dengan syariat. Apa saja benda yang kita buat, jangan sesekali bercanggah dengan syariat, kerana akan mendapat murka daripada Allah Ta'ala. Akhlak dalam segala hubungan. Hubungan sesama Islam, ada akhlak dia. Hubungan dengan orang bukan Islam,
ada akhlak dia. Hubungan dengan musuh ada akhlak dia. Ni Islam. Betapa hebatnya Islam. Kita baca dalam kitab kita ni, Fiqh Siasah Umar bin Al-Khattab. Kita baca dulu-dulu, kita ingat bagaimana kehebatan Saidina Umar ni berjaya menjatuhkan dua kuasa besar dunia, iaitu Parsi dan juga Rom. Dan kita baca dalam kitab ni juga, setiap kali marinya tentera-tentera Islam, setiap kali datangnya tentera-tentera Islam untuk membebaskan tempat-tempat yang telah dikuasai oleh Parsi dan juga Rom, penduduk-penduduk di bawah pemerintahan Parsi dan juga Rom tolong kita, bantu kita, tolong kita, bantu kita, memberi laluan kepada tentera-tentera Islam untuk menjatuhkan kerajaan Parsi dan juga Rom. Kerana mereka tengok kezaliman, mereka tengok kejahatan pemerintahan dan kerajaan Parsi dan juga Rom, maka mereka tengok tentera-tentera Islam ini tentera-tentera yang berakhlak. Tak bunuh kanak-kanak, tak bunuh wanita, tak bunuh orang tua. Dia tengok akhlak walaupun berdepan dengan musuh, menyebabkan mereka bantu kita, mereka tolong kita. Akhir sekali jatuhnya Parsi dan juga Rom. Ni orang panggil akhlak yang ditunjukkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, kerana mereka ada akidah. Orang Islam ni gagah dengan akidah. Akidah ni gak prinsip dah. Akidah dan perjuangan. Akidah dan dasar orang Islam ni kena jaga molek. Kita tengok, baca dalam sirah Nabawiyah, bagaimana sahabat-sahabat yang terdahulu, As-Sabiqun al-Awwalun, Bilal bin Rabah, Mus'ab bin Umair, Uthman bin Affan, Ammar bin Yasir, dan ramai lagi sahabat-sahabat yang terdahulu. Apabila mereka diseksa, apabila mereka diuji, apabila mereka ditangkap, mereka tak pernah murtad. Mereka tak keluar daripada agama. Kerana apa? Kerana akidah yang mereka anuti, kerana pegangan mereka kuat tentang agama Islam. Mus'ab bin Umair, keluarga dia ni jutawan. Kalau lah ni tak jutawan dah. Mus'ab bin Umair, keluarga dia jutawan, mak dia jutawan, ayah dia jutawan. Dia minta gapo boleh berlaku. Sehingga mana jutawannya keluarga Mus'ab bin Umair ini, Nabi cerita kepada para sahabat dia. Apabila Islam ni mari ke Madinah, dia pergi jumpa dengan Nabi untuk peluk agama Islam. Dan dia jumpa dengan Nabi secara sembunyi. Orang lain tak tahu berlaku. Tiba-tiba pada suatu hari, ada seorang ni nampak Mus'ab bin Umair ini semaya secara sembunyi. Maka kahwin ni pergi royak kepada mak dia. Royak kepada mak dia. Mus'ab ini telah peluk agama Islam, telah beriman dengan Nabi. Maka mak dia gigak. Mak ayah dia gigak Mus'ab bin Umair, gigak, kurung dalam rumah. Tetapi dia berjaya membebaskan diri. Dia berjaya membebaskan diri dan dia ke Habasyah. Dia ke Habasyah bersama-sama Ja'far bin Abi Talib. Dia pergi tu dengan selas pinggir. Nak royaknya apa? Dia tinggal kekayaan dia. Dia tinggal kemewahan dia. Dia tinggal segala-gala sebab nak ikut ajaran Islam. Nak ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa benda tu berlaku? Kerana akidah. Kerana kekuatan akidah yang ada dalam diri setiap orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan benda ini dan kekuatan ini disedari
oleh musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam ni tengok sahabat Nabi ni kuat, sahabat Nabi ni hebat, walaupun ditekan, walaupun ditangkap, walaupun diseksa, tetap ahad, tidak murtad, tidak keluar daripada agama. Maka musuh-musuh Islam dia kaji, kenapa sahabat-sahabat Nabi ni kuat, kenapa sahabat-sahabat Nabi ni hebat. Rupa-rupanya akidah yang mereka pegang, akidah yang mereka anuti itu kuat. Maka mereka tidak tengok saja, mereka tak tengok saja, maka mereka buat sesuatu. Bagaimana nak hilangkan akidah dan pegangan dalam diri orang Islam. Aku tak boleh elok kalau aku biar orang Islam ni berpegang dengan akidah dia, mampu pokok kita, tak nampak jalan pokok kita. Maka kita kena buat sesuatu perkara, kena susun strategi bagaimana nak menghilangkan akidah dan pegangan orang-orang Islam. Maka dia buatlah satu ideologi, dia buatlah satu strategi, dia panggil Ghazwatul Fikri, dia panggil serangan pemikiran. Serangan pemikiran, dia serang kepala otak orang Islam, dia serang pemikiran orang Islam, dia serang cara berfikir orang Islam. Dia tak serang batin tubuh, dia tak serang body orang Islam. Sebab dia tahu dah, kalau perang depan-depan, aku akan kalah. Puak-puak aku akan kalah. Perang Badar aku kalah. Perang zaman Abu Bakar aku kalah. Perang zaman Umar aku kalah. Walaupun puak aku ramai, tentera Islam ni sikit, kalah pun tolong aku. Maka dia pun ciptalah satu peperangan. Dia panggil peperangan daripada sudut fikrah, iaitu pemikiran. Bagaimana dia buat? Dia mewujudkan banyak aliran-aliran pemikiran yang tidak berasaskan kepada Islam. Dia mengasaskan, dia mewujudkan Islam liberal, dia mewujudkan Islam sekular, dia mewujudkan Islam macam-macam. Islam yang dia tepek supaya orang Islam ni keliru. Aliran-aliran yang terlalu banyak, sosialisnya, orang panggil komunisnya, kapitalisnya, macam-macam bertaburan dalam pemikiran orang-orang Islam. Akhir sekali orang Islam terikut dengan pemikiran-pemikiran seperti itu, menyebabkan lama kelamaan orang Islam ni tinggal akidah orang Islam. Tohok ambil pegangan yang lain, tohok agama Islam ni. Maka lahirlah Islam yang liberal, lahirlah Islam yang moden. Dia panggil Islam moderate. Islam yang moden. Moden ni akhir sekali pakai tudung ni koluk. Tudung ni koluk. Tudung ni tak ada, orang panggil tak ada pembangunan, tak ada, koluk lah koluk. Orang tua pakai tudung ni, orang tua. Dia buat fenomena menyebabkan orang Islam pun pecah tudung, dedah aurat situ, dedah aurat sini. Kalau pakai jubah, kalau pakai serban, kalau pakai piyah ni, kapung. Nampak kapung, nampak orang panggil tidak ada pendidikan. Dia buat suasana lagu tu. Benda ni bukan rahsia. Hok ambo sebut ni bukan rahsia. Ambo sebut pagi tadi di Medan Ilmu Kota Baru. Ambo sebut benda ni boleh baca dalam RAND Corporation. Hok mana ada telefon buka, tarik dalam Google RAND Corporation. Ada dalam bahasa Inggeris, ada dalam bahasa Arab, baca satu-satu perancangan hok dia buat untuk melahirkan Islam demokrat, Islam yang moden. Tak pakai tudung, pakai skirt, pakai macam-macam. Ni perancangan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam
selepas dari ni dan ia sedang berjalan. Untuk apa? Inilah nak buai akidah orang Islam. Nak buai pegangan orang Islam. Supaya mu jadi orang Islam ni jangan duk pergi sangat Islammu tu. Kadang-kadang longgar agak sikit. Duk ketak sangat Islam ni. Hak ni tak boleh, hak tu tak boleh, hak ni tak boleh. Acu pelonggar sikit. Dia nak orang Islam ni pelonggar. Dalam bab rukun, kita tak boleh nak longgar. Kalau haram, kalau arak tu haram, maka arak tu tak haram. Tak boleh nak pelonggar dah. Kalau riba tu haram, tak boleh pelonggar dah. Kerana itu adalah akidah, itu adalah dasar. Tapi dari bab-bab yang lain, kita boleh longgar. Banyak benda-benda dalam agama kita pelonggar. Dia panggil rukhsah. Semaya zuhur 4 rakaat. Bila kita musafir lebih pada 2 marhalah, boleh jamak qasar. Tu rukhsah. Tapi dalam bab agama, bab syariat, tak boleh, tak ada rukhsah. Jadi mari popok dia ni kucar barang habis. Nak kelirukan akidah. Dia masuk pula orang panggil hiburan-hiburan yang melampaui batas. Panggil arti-arti daripada barat. Panggil macam-macam orang. Hak jatanya, hak tinonyo. Hak tino tu mari supaya telanjang boged. Buat di Stadium Bukit Jalil. Buat di Asia, arena Asia macam-macam. Hak tengoknya budak-budak Melayu belakang. Budak-budak Melayu. Duk jolok langit, jolok pas jolok, jolok pas jolok, jolok. Ni benda yang berlaku dalam masyarakat. Wal'iyadzabillahi min zalik. Ini perancangan daripada musuh. Khabar ataupun tidak khabar, ianya sedang berjalan. Jadi musuh-musuh Islamnya no. Orang Islam lagu tu. Orang Islam yang suka berhibur. Orang Islam yang tidak cara kepada syariat Islam. Orang Islam yang bebas. Buatlah gapo mu nak buat. Dia suka menang orang lagu ni. Kena beringat. Ini perancangan musuh yang masih lagi berjalan dan sedang berjalan. Secara zahir, ayat ke 143 daripada surah Al-Baqarah yang dinyatakan pada awal bab, iaitu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, menegaskan bahawa umat Islam menjadi contoh kepada seluruh manusia. Begitu juga menjadi saksi bagi pihak Rasul terhadap manusia pada hari kiamat kelak. Quran sebut dengan jelas. Orang Islam ni kena menjadi contoh kepada orang lain. Kerana ajaran Islam ni ajaran yang comel. Ajaran Islam ni ajaran yang sempurna. Sepatutnya kamu menjadi contoh kepada orang lain. Sepatutnya lagu tu. Tetapi apa yang berlaku? Mu ni serupa dengan aku. Benarlah aku ni tak masuk Islam. Aku minum arak, mu minum arak juga. Aku berzina, mu Islam berzina juga. Beringat adik kakak. Statistik hak ada dalam negara kita ni, hak terbarunya, jatuh zina dengan jatuh. Jatuh zina dengan jatuh. Kalau kita tanya doktor-doktor di hospital, hak nyakit ramai. Selain daripada orang hak isak dadah ni, dia panggil sumbang. Sumbang mahram. Dia juga, inilah, jatuh dengan jatuh. Di negara kita, Malaysia ni, antara transgender tertinggi dalam dunia. Transgender ni kak. Hak tino nak jadi jatuh. Hak jatuh nak jadi tino. Kalau setakat tangan lembut lagu tu tak apa lagi. Hak ni operate, buat operasi. Buat pembedahan. Kerak gotu, buai gotu, tambah gotu. Hak ni transgender, hak original ni. Ni dalam negara kita tertinggi. Hak berlaku. Nak oyaknya, sepatutnya orang Islam ni menjadi contoh kepada orang lain. Tetapi musuh berjaya
buat kita ni berada di tahap yang paling rendah, di tahap yang paling hina di atas muka dunia. Bahawasanya para rasul telah menyampaikan petunjuk Allah yang bernama Islam dengan penuh amanah dan sempurna, sehingga mengharungi perjuangan yang penuh pengorbanan harta dan jiwa raga. Tujuan mereka hanyalah bagi mengislamkan manusia dalam seluruh cara kehidupannya, daripada kehidupan dunia sehingga hari akhirat. Itu tugas Nabi. Tugas Nabi nak suruh orang manusia ni betul. Betul sebagaimana agama nak. Betul sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nak. Begitulah caranya Al-Quran ditafsirkan dengan tepat mengikut perintah Allah Ta'ala dan petunjuknya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya diamalkan dengan berdasarkan iman. Jika tidak, maka tafsirannya akan salah dan berdosa besar atau menyeleweng sehingga sesat dan menyesatkan. Ulumul Quran itu ialah ilmu-ilmu bahasa Arab seperti nahu, sorof, balaghah dan sastara Arab, kerana Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Termasuklah juga ilmu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, nasikh wal mansukh, serta ilmu riwayat dan dirayah. Ni nak ayatnya, nak tafsir agama ni, nak tafsir ayat Quran ni, dia kena memahami ulumul Quran, bahasa Arabnya, nahunya, sorohnya, balaghahnya, macam-macam. Kerana Nabi bersabda, man fassaral Quran, man fassaral Quran bi ra'yihi, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan kepala otak dia, maka dia akan menempuh tempatnya di dalam neraka. Man fassaral Qur'ana bi ra'yihi fa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa tafsir Al-Quran dengan kepala otak dia, maka dia akan mendapat tempat dalam neraka kelak. Wal iyadzabillah. Sebab itulah tafsir Al-Quran ini dia kena tafsir betul-betul. Ayat Quran sebagai contoh perbahasan kita. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasata tu daripada segi istilah syarak bagaimana yang sebenar. Jangan kita menafsirkan dengan kepala otak kita. Sebab tu ambo kalau orang minta mengajar tafsir, ambo memerlukan masa. Sebab kita nak tengok tafsiran-tafsiran ulama. Tak boleh guna kepala otak semata-mata. Kena rujuk kitab tafsir, kena rujuk kitab ni. Sebab tafsir ni ada tafsir bil maksur, tafsir ayat Quran dengan ayat Quran. Ada tafsir Quran dengan hadis. Ada tafsir Quran dengan bir ra'yi, dengan pandangan. Bukan mudah. Bukan mudah nak mengajar tafsir ni, bukan mudah. Memerlukan kepada kesungguhan, memerlukan kepada orang panggil masa, supaya tafsiran Al-Quran yang ditafsirkan itu tidak lari daripada cara dan juga kaedah yang betul. Susah. Kena faham nahu, kena faham sorah, kena faham balaghah, macam-macam. Nak suruh kita biar faham Quran ni bukan mudah. Maka tafsiran wasatiyah yang tepat hendaklah mengikut hakikat kerasulan dan ajaran Islam seluruhnya. Inilah pengajaran daripada petunjuk Al-Quran, supaya umat Islam menjadi umat yang adil dan terpilih, sehingga menjadi contoh kepada umat manusia seluruhnya. Mereka juga akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang daripada kebenaran dan menentang para rasul, dengan semuanya menjadi perbicaraan di mahkamah kelak. Jadi kita faham, bila sebut tentang wasatiyah, maka wasatiyah ini bermaksud kita melaksanakan keseluruhan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Itu maksud wasatiyah.
Bukannya buat separuh, tinggal separuh, buat separuh, tolak separuh. Tak. Wasatiyah yang sebenar, apa saja ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran, maka menjadi kewajipan kepada kita untuk kita laksanakan, walaupun dengan apa cara sekalipun. Itu wasatiyah. Bukannya wasatiyah buat hak kita nak, kita tinggal hak kita tak sedap. Buat hak tu, patut tinggal hak ni, sedangkan semuanya ajaran Islam dak. Sebagaimana mu sebut dululah. Sebagaimana mu sebut dulu. Orang Islam, utara, barat, selatan, timur, tak pernah balah, tak pernah berkhilaf pasal satu Ramadan ni puasa. Amu sebut dah dulu, amu ulai balik. Orang Islam tak pernah balah satu Ramadan ni puasa. Tak ada. Orang duk balas Facebook, satu Ramadan tak puasa. Tak ada. Pakat hong belakang. Begitu juga orang Islam tak pernah balah kalau satu Syawal ni raya. Tak raya lagi satu Syawal. Tak ada orang balah. Turut belakang. Satu Ramadan puasa, semua orang Islam turut. Satu Syawal raya, semua orang Islam turut. Tiba-tiba bila nak laksanakan syariat Islam, orang Islam duk balah sama-sama dia. Sedangkan ketetapan puasa, ketetapan raya, mari daripada Quran belakang. Dia ketetapan laksanakan syariat Islam ni ayat Quran juga. Kenapa hak ni balah? Kenapa hak ni duduk kekeh sama-sama orang Islam? Tak sesuai lah, tak valid lah, tak go tu, tak go ni. Ini adalah sebagaimana sebut tadi, ghazwatul fikri. Masuk dalam kepala tu orang Islam hak tak faham agama, maka dia kritik undang-undang Islam kerana dia faham Islam ni hanya puasa, hanya raya, hanya ibadat semata-mata. Wal iyadza billahi min zalik. Hak sebenarnya kena buat belaka. Kerana ianya wasatiyah. Kerana ianya mari daripada Al-Quran, mari daripada Allah Ta'ala, maka ketiga-tiga ketetapan itu mari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga-tiga ketetapan itu disebut dalam surah yang sama, iaitu surah Al-Baqarah. Kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qisas. Dan itu belakang. Diwajibkan kepada kamu puasa, diwajibkan kepada kamu laksanakan syariat Islam, disyariatkan kepada kamu berperang. Dalam surah yang sama, tiba-tiba ambil hak puasa saja, ambil hak raya saja. Dalam bab nak laksanakan syariat Islam, kamu masih berkira-kira. Wal iyadza billahi min zalik. Kalau ada orang lagu tu, maka dia telah terkena penyakit ghazwatul fikri yang telah diasaskan oleh musuh-musuh Islam. Wal iyadza billahi min zalik. Maka kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala selamatkan kita daripada aliran-aliran pemikiran yang songsang, yang mengarut, yang nak menjauhkan kita daripada ajaran Islam yang sebenar, supaya Allah Ta'ala selamatkan kita dan kita kekal berpegang dengan ajaran Islam yang sebenar, iaitu daripada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Cukuplah setakat tu dulu. Aqulu qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wan mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.